Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat semua walafiat ya. Kita berjumpa lagi di channel masakan, Noriana. Saya nak sharekan resipi masak simple je. Masak ikan tumbuk, tumis cili padi ya. Ini bahan-bahannya serai, bawang putih, bawang besar saya masuk 2 ulas, 1 biji tomato, halia, daun 5 purut, sedikit belacan, nas, sos cili ya. Cili padi merah dengan lada besar hijau ya. Simple je masak. Bahagian ni kita blender ya. Tomato ni 1 biji saya blender sekali dengan bawang ni, dengan cili padi semua. Okey, ni ikan tumbuk dah siap goreng ya. Gaul garam kunyit macam biasa je ya ikan tumbuk. Ni kita masukkan sekali ya tomato, bawang putih dengan serai, bawang merah ni. Bawang merah besar ni 2 biji saya masuk ya. Cili padi ni pedas masing-masing ya. Masuk berapa banyak. Blender sekali ya belacan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita tumis bahan blender tadi ya. Ni saya blender kasar je cili padi ni. Ni saya masuk daun 5 purut ya. Daun 5 purut 3 helai je. Masuklah pedas segarannya. Ni sudu. Masukkan gula 1 biji ya. Saya masukkan sos cili 2 sudu ya. Tak masuk sos tiram pun boleh ya. Sebab saya tak masuk sos tiram ni, saya masuk tomato 1 biji ni. Tomato tu dah rasa masam-masam ya. Goreng tumis cili padi ya. Makan dengan nasi panas-panas sedap ya. Ini apa? Tambah ikan tumbuk bercili ni. Sedap lah kalau makan dengan nasi panas. Campur panas, sambal panas. Selera ya. Okey. Tambah pun dah masak ni ya. Kita boleh masuk ikan lah. Okay. Alhamdulillah dah siap ya, resipi simple je. Resipi masak ikan tumbuk goreng tumis cili padi ya. Ini senang dan mudah. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel masakan Noriana. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.